Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman sekarang semua benda online kan? Daripada beli barang, cari maklumat, sampai hendak borak dengan member pun semua dekat media sosial. Tapi selamat atau tidak cara kita gunakan internet itu, jom kita sembang sikit tentang keselamatan dalam talian. Saudara-saudari sekalian, scammer sekarang semakin leceh. Ada yang menyamar jadi bank, ada yang pura-pura jual barang murah. Akhirnya lesap duit kita. Kalau dapat mesej pelik ataupun tawaran yang tidak masuk akal, jangan panik. Cek dulu. Kalau ragu-ragu, tanya pihak berwajib. Sekarang ni ada pelbagai jenis ancaman keselamatan dalam talian. Ada phishing, kecurian identiti, penipuan e-dagang, serangan penafian, penghematan di DOS. Ada yang langgar hak cipta, serangan cyber, serangan hacker, perisian hasad, pornografi kanak-kanak. Dan ada pula yang suka menyebarkan fitnah, kebencian dan menghasut keganasan. Saudara-saudari sekalian, bila kita online, jangan lupa adab. Jangan sebarang kongsikan perkara yang belum sahih, apatah lagi yang berunsur fitnah, hasutan atau menyentuh isu sensitif macam agama dan kaum. Media sosial ini tempat kita berinteraksi, bukan bertelagah. Saudara-saudari sekalian, jika tidak pasti kesahihan sesuatu maklumat, boleh semak dengan iFA, WhatsApp sahaja, mudah. Dan kalau kena scam, cepat-cepat hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian hotline 997. Saudara-saudari sekalian, apabila kita mendaftarkan sebarang akaun di mana-mana media sosial ataupun laman web, pastikan gunakan akaun kata laluan yang kuat. Jangan gunakan 123456 ataupun password 123. Gunakan huruf besar, kecil, nombor dan simbol supaya akaun kita tidak senang digodam. Elakkan gunakan wifi awam, terutamanya jika kita hendak login akaun bank ataupun menghantar maklumat peribadi. Gunakan internet yang selamat. Wifi percuma tu kadang-kadang ada mata-mata yang mengintai data kita. Kemas kini perisian, jangan malas update aplikasi dan sistem operasi, sebab update itu biasanya datang dengan patch keselamatan baharu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita teruja nak kongsi lokasi, gambar, kad pengenalan atau apa-apa maklumat peribadi. Bahaya tau. Scammer dan pencuri identiti boleh gunakan semua tu untuk benda yang tidak baik. Jadi, kongsi berpada-pada, jangan sampai memakan diri. Saudara-saudari sekalian, jika kita mendapat email atau mesej dengan pautan pelik, jangan terus klik. Banyak kes akaun kena hack lepas tekan link yang nampak official, padahal sebenarnya phishing. Sama juga dengan lampiran fail, kalau sumbernya mencurigakan, abaikan sahaja. Jadi, internet ini memang best, tetapi kalau tidak berhati-hati, kita sendiri boleh menjadi mangsa. Jadilah pengguna yang bijak, cakna keselamatan cyber dan bantu komuniti kita untuk kekal selamat dalam dunia digital. Saya Nurul Amizan bin Madili, Ketua Komuniti Kampung Nitang Balingian. Ingat, berfikir sebelum klik.